Satu hari, satu ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan kegelisahan. Hadis sahih Bukhari. Ini doa yang cukup mustajab bagi kita amalkan setiap hari, kerana manusia tak boleh lari daripada kecewa, daripada sedih, daripada rasa hampa. Kadang-kadang kita kecewa dengan manusia. Kita kecewa dengan orang di sekeliling kita. Kita bersedih dengan sesuatu yang kita tak dapat. Jangan bersedih. Kerana apa? Allah selalu ulang banyak kali kepada kita, Innallaha ma'ana. Allah hadir dengan kita. Apa kita nak sedih? Jadi, banyakkan berdoa, Ya Allah, lindungkan aku daripada kesedihan dan juga kekecewaan, kerana manusia yang terlampau bersedih, terlampau kecewa, manusia ini adalah manusia yang akan rugi. Hidupnya akan lemah. Jadi, kumpulkan kekuatan untuk dapatkan kebaikan di sisi Allah. Cahaya Al-Quran, cahaya ke syurga.